Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. LRT3 laluan Shah Alam baru saja dirasmikan beberapa hari yang lepas. Jajaran sepanjang 37.8 km ni menghubungkan bandar utama di PJ ke Johan Setia di Kelang. Laluan ni merangkumi 20 stesen yang merentasi kawasan Petaling Jaya, Shah Alam dan Kelang. Tawaran tambang percuma kepada orang ramai selama sebulan sehingga penghujung Julai ni. Hari ini kami ambil kesempatan untuk mencubanya. Kami akan menaiki dari stesen Stadium Shah Alam ke stesen terakhir di Johan Setia. Hari ini hari Rabu, jadi tak adalah ramai orang sangat. Jom ikuti perjalanan kami. Kat stesen tadi tak ramai orang, tapi dalam train rupanya dah penuh. Mungkin sebab mereka nak rasa pengalaman naik LRT, lagipun tambang masih lagi percuma. Stesen UiTM Shah Alam. Penumpang yang dihargai, sila utamakan tempat duduk anda kepada wanita mengandung. Selatan, next station, Taman Selatan. Penumpang yang dihargai. Thank you for using Shah Alam Line. Sekarang kita dah sampai di stesen Johan Setia. Saya tak pasti berapa lama jangka masa perjalanan, rasanya lebih kurang 20 minit je kot. Sekarang ni kami pindah di rel sebelah, nak balik semula ke Shah Alam. Kami singgah turun di stesen Jambatan Kota. Cuci mata sekejap kat Pasar Jawa ni. Satu ketika dulu kat sinilah tempat kami memborong keripik pada masa nak raya. Sebenarnya kami singgah kat sini sebab nak makan rojak dan cendol. Cendol legend Pasar Jawa. Kami ada rojak, cendol biasa dan cendol tapai. Buat makan, Bismillahirrahmanirrahim. Dah kena cendol, jomlah kita balik semula ke Shah Alam. Train pun dah sampai ni. Kepada anda semua, jomlah ambil peluang mencuba LRT3 laluan Shah Alam ni. Sementara tambangnya masih percuma lagi. Lepas ni kami nak cuba dari Shah Alam ke bandar utama pula. Terima kasih kerana menonton. Semoga berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.